So aku baru balik daripada pasar malam dekat Sabah. Lepas sebelum pasar malam kencing. Lalu aku tadi macam seram sikit, so kena jumpai. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. So aku ada dekat Sabah, KK. To be more specific, aku baru balik daripada pasar malam. Dengan aku punya recycle handbag. Ramai orang, lepas tu panas. Ramai orang, banyak makanan, panas. Makan tau. Ni untuk seorang je makan. Okay, banyak macam ni dengan donat siap. Okay. Sebab aku kelaparan. Aku nekat untuk diet. Aku macam Zai. Zai, kau datang Sabah, kau jangan please. Kau cuba diet. Sebab tak berjaya. Dia tak boleh nak diet. It's so hard. Do we get the clear view? Azan Aku tak tahu azan ke lagu tu. Okay. Alright, so anyway, aku ada dekat Sabah, KK lagi sekali. And aku baru balik daripada dia punya pasar malam yang dekat belakang ni. Dia ada pasar malam setiap malam Sabtu, basically Jumaat dengan Sabtu lah, malam Ahad. Kerja aku malam tak payah sangat, so malam aku macam free time, so aku boleh buat vlogging. Aku semalam pergi makan. Okay, no offense Sabah, tapi Sabah dia punya drifting is on another level bro. Semalam masa aku sampai sini, aku makan bukan semalam aku dah sampai 2 hari lepas. Tapi semalam KK, dia walaupun sini tourist area, tapi macam dia orang macam tutup agak awal. So semalam lepas aku dah settle semua, aku macam nak pergi makan, lepas tu tiba-tiba macam like semua tutup. Lepas tu ada satu kedai ayam penyet je buka. So aku pun pergilah beli ayam penyet tu semalam kan. Dia tu obses weh, obses. Hari ni pun cari ayam penyet lagi. What the heck? Sebab tadi dalam semua kedai dekat pasar malam ni, kedai ni paling kecoh. Aku tak tahu kenapa. Dia punya bos macam kerja maki hamun diorang je. Bukan maki hamun yang kurang ajar tu, maki hamun yang macam in a good way. Macam like, kenapa ayam tak goreng crispy? Kenapa sambal tak cukup merah? Kenapa kacang sikit sangat? Tahu tak? Macam like dia QC gila-gila Vavi dengan dia punya staff semua. Tadi aku macam tengok macam weh, okey lah aku beli ayam penyet kau sebab kedai aku dah semua kedai kau yang macam paling tak tenang. So aku beli kan. Aku tak ambil nasi. Aku just ambil macam ni je. Ayam lambai. Kobis. Ayam kobis, tofu goreng, tofu dengan fokus dengan ni gapo nama dia ni, lupa dah. Tempe. Allah, aku dah lama tak obses dengan ayam penyet. Aku dulu pernah at one point aku makan ayam penyet everyday. Tak tahu kenapa. Ayam penyet je macam benda yang logik dalam hidup ni masa tu. Hari-hari weh. Lepas tu aku beli donat. Dekat KL kan macam tengah famous donat susu yang dekat Shah Alam tu. Aku tak dapat try lagi. So tadi aku nampak donat ni, aku macam tak, ini satu lagi bahaya tau. Bila kau pergi pasar malam, kau jangan pergi time kau lapar please. Aku pergi time kau lapar, kau tahu apa jadi. Aku bukan orang yang suka dessert. Tapi tadi masa aku nampak donat ni, aku macam yes, beli 2 for RM3. Double cheese beef 3 for RM10 macam tu. Okay, so dia macam ni. Focus. Yes. Okay, so jom test. Bismillah. Weh.
Dia tak joke weh pasal double beef. KK, bukan Sabah, KK specifically. Ramai orang kata KK punya pricing point tu macam agak pricey. Aku rasa sebab sini banyak turis. Ada orang call, kejap. Kau dah pergi pasar malam? Dah. Cousin aku. Dia sedap weh. Aku notice orang KK, diorang punya choice of food tu very simple. Diorang suka mi goreng. Apa-apa mi goreng ke kuih tiaw goreng, dim sum goreng ke, fishball, diorang akan letak sekali dengan mi goreng tu. Lepas tu diorang suka benda yang simple, macam kau makan sambil kau jalan. Macam tadi aku tengok banyak gila kulit ayam. Okay, so orang kat KK macam ni je makanan diorang. Diorang very simple, tapi dekat pasar diorang ada macam-macam variety lah makanan diorang. Similar to like TTDI ataupun Uptown KL punya style food. Okay, hotel aku betul-betul depan jalan tau. So dia memang macam ni. Lepas tu ada event dekat SICC depan ni je. So hari-hari macam ni. Tapi tak apa, aku lebih rela hotel yang bising daripada hotel yang sunyi. Okay, so jom kita rasa dim sum. Okay, dim sum ayam. Patutlah ramai beli kedai ni. Kedai ni pula semua dim sum. Goreng bakar goreng. Goreng bakar rebus. Semua dim sum. Banyak orang from China beli kat kedai dia sebab mungkin dia orang rindu kan, sebab China kan banyak makan dim sum kan. So macam like food ni remind of home bagi dia orang. So aku pun join sekali dengan orang China. Aku pun tak boleh tengok dim sum. Aku suka dim sum. Sedapnya macam ni. Okay, nak tengok, aku nak makan sambil tengok laptop. Nanti aku sambung balik. Okay. Siapa yang tengok vlog aku selalu, memang korang tahu inilah Azra'i punya style of vlogging. Vlogging dia macam like semua tempat kelang kabut. Lepas tu tak ada ending, tak ada starting, tak ada apa. Sedap je pum. Ada vlog habis. Macam tu lah. Sebab lagi pun aku learn daripada vlog adalah macam like vlog ni actually very personal. So that's why bila kita buat vlogging, kita susah nak dapat subscribers. Sebab susah untuk orang klik dengan apa kita buat. Sebab orang tu bukan daripada background kita. Orang tu bukan daripada kita punya history. Diorang pun tak tahu pasal kita sangat. And dia umpama macam kau jumpa stranger dekat jalan, kat tepi jalan. Kalau kau tengok stranger tu kau rasa macam interesting, okay, kau pay attention. Tapi kalau kau rasa stranger tu macam tak ada kaitan ataupun tak ada common interest dengan kau just move away. So it's similar how to you do with vlogging lah. Bila orang tengok vlog aku ni, bila orang nampak vlog aku ni masuk dekat YouTube, bila algoritma tu tengah betul kan, tapi depends lah. Ada orang tengok mungkin orang rasa macam aku tak suka lah dia just vlog dalam bilik je sembang tunjuk makanan, macam bosan. So but it's okay. You do what you can, and you just be yourself. Okay. And then it's also depend lah. Macam aku buat vlog, aku buat YouTube, it's not about macam orang kata nak jadi level macam PewDiePie ataupun Mr. Beast or whatever. Aku I just do it for fun sebab aku suka YouTube and aku suka vlogging, and aku suka bila boleh capture benda-benda macam ni, and then tengok balik macam ni time aku pergi Sabah dulu, aku pergi pasar malam makan semua. Okay, so that's it. That's that. And so aku nak makan, aku nak tidur. Lepas tu see how my days go tomorrow lah. The next day. Good morning. Okay, ni toilet dia. Okay, inilah bilik yang kena langgar dengan tsunami. Aku tidur sini.
cousin aku tidur situ. Tu barang dia semua, tu bag aku. Okay, barang semua. Okay, so tempat bagus hotel ni. Dia bagi kau tempat setrika baju dengan setrika. Ni semua baju aku. Okay, so inilah view aku setiap hari. Dia tak adalah view depan laut. Depan tu laut, tapi dia terhalang dengan bangunan ni. Okay, bawah ni tempat parking lot. Sebelah sana pun tingkap lagi satu. And ni aku punya coffee, air, ada TV. Lepas tu aku tengah tengok ni. Aku suka tengok dia ni, Max the Meat Guy. Dia ada macam challenge. Dia ada macam challenges. Lepas tu dia makan daging-daging pelik semua. Aku foodie kan, aku suka tengok makanan. So itulah. Oi, rambut. Yes. So aku kena cross sini pergi sebelah sana. Market tu macam dekat dalam-dalam tu. Tempat yang pakcik ni, belakang pakcik tu. Tu Philippine market lah. Okay, so macam ni lah. KK. Tak tahu pulau apa tu. And market tu dekat sana. Okay, jalan lagi. Woo! Sini dekat dengan airport, so nampak flight selalu lah. Aku macam sesat jap. Aku patutnya datang daripada situ, tapi aku tersalah jalan, aku pergi belakang sana. So aku nak jalan ke depan sikit lah, pergi Philippine market. Ikan todak. Todak fish. Wow. Okay, ni tempat Harbour something the harbour. Harbour something. Aku berjaya lintas. Akhirnya. Saya tengah vlogging bang. Jangan pandang saya begitu. Okay, so kita ada dekat harbour. Belakang ni ada island. Yang pasar tu semua kat sebelah sana. Kejap lagi aku pergi. Nak jalan dulu tengok dia punya harbour. Oh, I love KK. I love KK. Betul. Memang betul. KK best actually. Aku tahu kau akan demam sebab aku jalan macam ni, tapi ini je the only way untuk kau dapat lighting yang bagus untuk kau buat vlog. Tengah-tengah hari buta macam ni, tengah rambang ni kan. Sikit sebab kayu dia macam ni. Aku tak tahulah kuat ke tak. Tolonglah kuat. Okay, so yep, that is the view. Cantik. Sini memang rasa tourist area sikit. Okay, so basically sana is the KK city lah. One thing about KK kan, dia memang rasa bila kau atas sini, walaupun kau Malaysian juga, tapi kau memang rasa like tourist. Sebab dia memang tourist spot. Dia memang tempat tourist. China, Korea, everyone is here. Aku nak ambil gambar situ. Apa tak? I love KK. Yes. Gegas sikit. Apa dia? Okay, so settle. Aku dah beli dah ikan kering, ikan bilis aku semua. Aku tadi mula pergi kat tepi lah van. Sebelah sini punya dalam tu is fresh market, ikan-ikan seafood semua. Aku sebenarnya kena pergi sebelah sana, dekat dalam-dalam tu yang banyak kedai-kedai tu. Rupanya ikan kering dalam tu. Aku tersilap jalan. Okay, ada dah ikan kering. So aku nak pergi balik hotel jap, sebab aku nak drop ni. Aku tak nak bawa around bandar semua bawa ikan kering. So aku jalan balik pergi hotel. Aku akan kurus datang sini. Okay, so aku guna bridge sebab aku tak nak panas sangat. So aku lalu atas lah. Tak boleh panas sangat, nanti kang demam pula kan. Kang demam pula lalu sini. So
So lalu bawah jambatan lah. Okay. Ni basically kawasan-kawasan lama KK lah. Dulu KK asal macam ni lah, sebelum modernisation. So panas. Ni cool gila artwork ni. Nampak tak? Dia macam gambar perempuan traditional. Nampak ke? Ada ke nampak? Nak tunjuk juga kan. Okay. So apparently aku jumpa shortcut untuk pergi ke hotel aku. Baru nak jalan kat sebelah-sebelah sana jauh-jauh, pergi kat sini je. Okay, so kita meniti sini je. Dah sampai. Aku berpusing macam nak gila, tapi sebenarnya hotel aku sebelah sini. Okay, tu lah hotel aku, Kali Biru tu. Hello. Aku baru je balik daripada pasar dia. Bukan apa-apa, tapi dia tempat yang macam kau tak berapa sesuai macam kau nak just record everyone. Faham tak? Sebab dia macam business, tapi actually memang macam tu pun. Kalau if kita pergi any business property pun, dia memang macam tu. Kita tak boleh simply just ambil video ke apa benda. Sama juga macam kedai-kedai makan. Kadang-kadang kan kita ada setengah orang macam masuk dapur kat belakang, kitchen semua record. Sebenarnya tak boleh, sebab kadang-kadang tempat-tempat macam ni mungkin diorang follow je SOP apa benda semua, tapi cuma on that day masa kau pergi tu dan kau record, mungkin diorang tak ikut SOP ke apa benda. So takut macam ada isu ke apa kan. So tadi masa aku nak ambil video sangat kat situ pun aku macam, the vibe tu sendiri kau boleh rasa lah. Kau sendiri boleh rasa vibe kat situ macam kau nak jalan-jalan, kau nak beli-beli, tapi kau jangan nak rekod-rekod kita orang ke apa sangat lah. Macam tu. Pun macam tengah on budget apa benda semua, kan. Jangan off budget. Aku beli ikan tambain. Ikan ni best. So ini lagi satu ikan bilis yang sedap. Okay, sebab ikan tambain ni dekat KL kadang-kadang paket-paket kecil je aku beli. Macam paket-paket, small packet pun dah RM7-8. Ini satu ni tadi RM35. Banyak kot. Betul lah. Okay, Alhamdulillah. Tengoklah cuaca dia weh, panas. Biasalah vlog aku ni, untuk orang yang dah tengok vlog-vlog aku yang lama, vlog aku memang macam ni. Dia tak ada proper like orang kata apa, susunan tu. Dia start pergi taman mana, tak ada jalan cerita pun, sesudah sampai je. Lepas tu dia tak ada bye-bye, dia terus habis. So aku beritahu sekarang siap-siap, if you do like my channel, please hit the like button. It will help with my algorithm. And also if you do like it, please subscribe to my channel. And I hope that I can get some subscribers lah. I have 21 subscribers currently. Hopefully they stay. Thank you for subscribing. Dah tak siap-siap kat sini ending. Kalau tak ada ending, this is the ending lah. So jadi aku sambung-sambung. Kalau kau macam tengok macam apa itu, kau macam kenapa dia ni tak ada closing pun. Dah closing dah awal. Yes.